Sekolah Kebangsaan Asam Jawa mula ditubuhkan pada tahun 24 Oktober 1892 dan merupakan antara sekolah tertua di daerah Kuala Selangor. Pada awal penubuhannya, Sekolah Kebangsaan Asam Jawa hanyalah merupakan sebuah bangunan yang amat sederhana struktur binaannya. Bangunan tersebut berangka dan berdindingkan kayu serta beratap nipah menurut maklumat yang dipetik dari Arsip Negara. Pembinaan bangunan sulung Sekolah Kebangsaan Asam Jawa ialah di kawasan Tanah Perkuburan Karyah Asam Jawa sekarang yang terletak kira-kira 5 kilometer dari Pekan Kuala Selangor. Ia siap dibina pada bulan Disember 1892. Sebuah rumah guru juga turut dibina beriringan dengan pembinaan tersebut. Kesan-kesan peninggalan bangunan sulung itu dapat disaksikan oleh pengunjung-pengunjung yang menziarahi pusara sanak saudara di kawasan berkenaan. Menurut maklumat yang dipetik daripada Cikgu Bersara Muhammad Arif bin Ibrahim, salah seorang bekas murid dan pernah berkhidmat sebagai guru di Sekolah Kebangsaan Asam Jawa dari tahun 1937 hingga 1949, tapak bangunan Sekolah Kebangsaan Asam Jawa berpindah ke kawasan sekarang pada tahun 1924 apabila tapak awalnya telah ditawarkan oleh kerajaan British sebagai tanah perkuburan Islam penduduk Kampung Asam Jawa. Nama sekolah ini diambil sempena Kampung Asam Jawa, manakala nama kampung ini pula berasal daripada pohon asam Jawa yang banyak tumbuh di kawasan persekitaran pada awal penerokaan kampung ini. Itu Asrama Desa SK Asam Jawa beralamat di kilometer 38.4 Jalan Kelang 45700 Bukit Rotan. Asrama desa ditubuhkan atas kesedaran betapa pentingnya pendidikan di kalangan rakyat, khususnya kepada masyarakat daerah Kuala Selangor untuk sama-sama menikmati erti kemajuan pendidikan dan kemudahan pendidikan seperti mana dinikmati oleh golongan masyarakat bandar. Asrama Desa SK Asam Jawa ditubuhkan pada Julai 1997 yang menempatkan 50 orang pelajar Sekolah Kebangsaan Asam Jawa. Tahun berikutnya ditawarkan kepada pelajar daerah Kuala Selangor selaras dengan tujuan awal penubuhan asrama tersebut. Asrama desa terdiri daripada 3 blok, iaitu blok asrama lelaki, asrama perempuan
dan blok Dewan Makan. Sepanjang penubuhan asrama ini telah membantu meningkatkan prestasi sekolah dari segi akademik dan kokurikulum. Dengan sokongan semua pihak, kini asrama desa mampu meningkatkan prasarana bagi keselesaan pelajar dari tahun ke tahun setanding dengan asrama di kawasan bandar. Tujuan asrama desa di sekolah rendah diwujudkan adalah untuk memberi peluang kepada pelajar dari kawasan luar bandar atau pendalaman untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Ia menyediakan kemudahan untuk pelajar dari kawasan jauh. Asrama desa ini memberi kemudahan tempat tinggal kepada pelajar yang tinggal jauh dari sekolah. Dengan adanya asrama, pelajar tidak perlu berjalan jauh atau menghabiskan masa yang lama untuk pergi dan balik ke sekolah. Meningkatkan akses kepada pendidikan. Banyak pelajar di kawasan luar bandar atau pendalaman sukar mendapat akses yang mudah ke sekolah. Dengan adanya asrama, mereka dapat tinggal dekat dengan sekolah dan fokus pada pembelajaran tanpa halangan jarak. Ia juga memberi peluang kepada pelajar untuk belajar secara maksimum. Pelajar di asrama dapat belajar dengan lebih fokus kerana mereka tinggal di persekitaran yang lebih teratur dan terdedah kepada aktiviti pembelajaran yang lebih baik di sekolah. Asrama ini juga membolehkan mereka menyertai program tambahan atau aktiviti asrama yang diadakan. Meningkatkan disiplin dan pengurusan masa. Kehidupan di asrama mengajar pelajar untuk menjadi lebih berdikari, mengurus masa dengan baik dan membentuk disiplin diri yang lebih tinggi. Mengurangkan beban keluarga. Pelajar dari keluarga yang kurang berkemampuan atau yang tinggal jauh dari sekolah tidak perlu membebankan keluarga untuk menguruskan perjalanan setiap hari. Asrama membantu mengurangkan kos pengangkutan dan memberi peluang yang lebih adil dalam pendidikan. Pelajar asrama diberi pendedahan sosial dan interaksi. Di asrama, pelajar berpeluang berinteraksi dengan rakan-rakan dari latar belakang yang berbeza. Ini membantu membentuk semangat kekitaan dan memupuk nilai-nilai sosial seperti tolong-menolong, kerjasama dan persahabatan. Selain daripada aspek akademik, asrama memberi peluang untuk pelajar melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum seperti sukan, seni dan kepimpinan. Ini membentuk pelajar secara menyeluruh dalam aspek fizikal, mental dan sosial. Secara keseluruhannya, asrama ini berfungsi untuk memastikan semua pelajar, terutamanya yang tinggal jauh, mempunyai peluang yang sama untuk berjaya dalam pendidikan mereka.